Resepi campak-campak Ramadan Raya bersama saya, Chef Naim. Kali ni saya nak kongsikan resepi istimewa iaitu krepek kentang pedas. Kita nak kena goreng lah kentang yang kita dah potong nipis ni untuk dia jadi seakan-akan macam krepek. Dalam kuali saya ni ada minyak yang dah dipanaskan. Jadi, jom kita masukkan ke dalam ni. Kita boleh tumis bahan-bahan yang kita dah kisar. Okey, yang pertama kita akan masukkan adalah kita punya bawang merah, bawang putih. Saya dah dapat bau aroma. Kita masukkan kita punya hero, Maggi sambal tumis. Maggi sambal tumis ni dia lebih mudah sebab dia dah pecah minyak. Lepas tu dalam masa yang sama diperbuat dengan bawang segar dan juga cili. Sos tiram sedikit. Dan untuk hero yang kedua, sebab resepi saya ni tak ada menggunakan garam, jadi kita akan gunakan Maggi cukup rasa. Okay, ini akan melengkapkan kita punya rasa. Kita masukkan kentang yang kita dah goreng ni. Dan kita gaulkan semuanya sekali. Inilah dia resepi istimewa krepek kentang pedas. Rasa autentik, garanti menjadi.